vape dengan kandungan dia 0 miligram nikotin. Maknanya tak ada nikotin. Selamat ke kita gunakan? Fakta atau auta? Auta. Dalam cecair rokok elektronik, selain daripada nikotin, kita ada bahan-bahan lain. Propylene glycerol flavor, tu yang buat jadi rasa macam sedap. Oh, rasa sedap, manis, fruity lah dan sebagainya. Produk-produk ini dikatakan disahkan. Selamat doktor. Bahan-bahan ini selamat untuk digunakan dalam kek. Ya, flavor-flavor ni lah ya. Yang dikatakan selamat tu adalah untuk buat kek. Jadi kek tu kita makan. Masuk perut. Berbanding dengan cecair rokok elektronik, kita bakar dia. So, liquid itu, dah dia dah campur. Dah ada tindakan kimia dalam dia. Dan dipanaskan pula. Bila dipanaskan, akan terhasil lagi bahan-bahan kimia lain. Dia akan sedut dan hembus. Dan bahan-bahan tersebut akan masuk ke paru-paru. Yang mana bahan-bahan ini boleh menyebabkan iritasi, irritation. Dia akan trigger lung injury. Itu yang kita jumpa penyakit-penyakit yang kita katakan EVALI. Electronic or vaping product use associated lung injury.